67% student yang ambil chemistry banyak buat mistake regarding this graph. Kita nampak dekat sini, kita ada dua graf yang berbeza bagi kadar tindak balas. Yang pertama untuk saiz, suhu dan makin, ini bentuk dia. Yang kedua untuk kepekatan, ini bentuk dia. Kenapa berbeza? Kita tengok graf yang pertama. Jisim bahan asal untuk eksperimen ini bagi 1 dan 2 adalah sama, 5 gram. Jadi, pada akhir eksperimen, tak kisahlah siapa cepat, siapa lambat, hasil yang akan diberikan maksimum adalah situ sahaja. Sebab pada asalnya jisim bahan adalah sama. Yang membezakan saiz bahan, suhu eksperimen dan juga adakah ada makin atau tidak. Untuk kepekatan, kita tengok ada asal jisim bahan 1 dan 2 sama 5 gram. Tetapi memandangkan kita nak membezakan kepekatan eksperimen, yang pertama kita masukkan 3 drops. Okey, untuk menjadikan dia pekat. Selalunya kita akan masukkan asid. Yang kedua kita akan letak 1 drop untuk membezakan kepekatan. Bila awak dah masukkan 3 drop kat sini, kita nampak sebenarnya jisim bahan bukan 5 gram. Dia dah bertambah. Sebab itu pada akhir eksperimen nombor 1 ni, akhir hasil yang akan kita dapat pun bertambah. If all of you want to tackle this kind of questions regarding no matter what subject, Genius, all you need. It's not RM67. No. RM30 sahaja sebulan bagi semua subjek. Jadi layari genius.my/e-learning.